12 bilion beli senjata. Pakistan bergegas ke Beijing nak beli jet pejuang. Apakah Timur Tengah bukan lagi bawah pengaruh Amerika selepas ni? Set kita masuk. Yang baru masuk tolong tap-tap dan share screen kita ni. Terima kasih. Dan hari ni kita tengok berita bawah PM iaitu PM Pakistan Shehbaz Sharif akan tiba di China. Hari ni jadual dia di Hangzhou sebab ada satu forum B2B. Lepas tu akan pergi ke Beijing pada Isnin depan ni nak jumpa Presiden Xi Jinping. Jadinya kunjungan kali ni boleh anggap lawatan ni paling bangga sekali untuk sejarah dua negara ni, Pakistan China. Seperti yang kita tahu selama ni China lah yang banyak menyokong Pakistan. Kali ni Shehbaz yang datang dengan penuh keyakinan, kabar angin sebut beliau bawa duit sebanyak 12 bilion dolar Amerika. Bawa duit banyak tu nak mari beli kelepakan tentera dari China. Termasuk 40 buah jet pejuang J-35. Okay, itu generasi yang kelima, jet yang terbaru daripada China yang setara dengan Amerika F-15. F-35 lagu tu. Dan ramai orang tanya dari mana marinya pitih banyak tu. Okey, mandangkan ekonomi Pakistan agak kurang memberangsangkan. Jadi hakikatnya tanpa sokongan China, Pakistan tak mungkin boleh berada seperti Loni ni. China pernah melabur dia sebanyak 500 bilion dolar di Pakistan. Ada projek Silk and Belt tu, iaitu rakumi infrastruktur elektrik, kereta api, jalan raya. Dan sebab apa? Sebab China rasanya perlu juga Pakistan ni dari segi geopolitiknya, memang melabur dengan hati yang berbuka lah. Jadi buat apanya kali ni kita nampak situasi ada berubah. Pakistan, China kini dua ni kiranya melangkah nak masuk Timur Tengah bersama-sama. Kita tengok beberapa hari lepas ni ada laporan yang sebut Pakistan ni dah menggerakkan pasukan dia ke Arab Saudi sebanyak 8,000 askar tempur dan tambah pula 5,000 askar pasal sokongan logistik dan jumlah 13,000 orang askar yang ni dah berada di Arab Saudi untuk tujuan perlindungan. Jadi ini berikutan yang ditandangani antara perjanjian pertahanan masa tahun lepas September ni lah, yang maksudnya jika mana-mana pihak kena serang, pihak satu lah wajibnya masuk bantu dari segi bantuan tentera. Dan kita tengok selama ni Pakistan memang dihormati oleh dunia Islam lah sebagai satu-satunya negara yang ada senjata nuklear. Okay, walaupun ekonomi ni dia agak lemah, tapi senjata nuklear ni lah yang beri pengaruh besar. Tambah pula hubungan China dengan Pakistan, tambah lagi Saudi, memang molek-molek belaka lah. Dan cuma sebab apa kali ni Arab Saudi agak bimbang. Okay, sejak gencatan senjata pada 8 April ni, yang masih tengok ni perang Amerika Iran ni tak habis-habis lagi. Yang pasal yang Amerika ni mungkin berasanya nak tambah lagi, nak continue balik perang ni. Ini pun mungkin tengok mood daripada Presiden Trump. Tak tahu lagi alah tuju tamatnya perang ni. Jadi jika perang ni akan berterusan, maka negara-negara hak teluk bukan sekadar Arab Saudi, contoh UAE, Kuwait, Qatar, semua akan jadi balik macam sebelum ni. Okey, macam strategi ni, kalau aku tak boleh pergi perang lawan Amerika ni, bila terjadi aku berilah kawan-kawan saya pergi perang untuk tekan mereka suruh berundur. Inilah daripada Arab Saudi, dia fikir lah ni. Sebab apa Saudi boleh masuk? Sebab Saudi memang banyak pitih lah. Dia pertahanan bajet dia setahun dekat 80 bilion. Okey, dengan siap dengan ada dekat 300,000 anggota tentera senjata peralatan moden. Cuma soalannya mereka ni pandai ke nak pakai peralatan moden dan experience pun nampak macam diragui lah untuk medan perang ni. Maka Saudi beralihlah kepada Pakistan yang menandatangannya perjanjian antara dua negara ni pada tahun lepas September.
Dan kita tengok Pakistan dah hantar 8,000 askar siap dengan pesawat pejuang, dan ada juga perlu bantu HQ-9 daripada China. Dia beli dulu. Kita tengok ini bukan sekadar kena latihan, ia adalah pasukan tentera tempur benar. Kita tengok kontrak 12 bilion ni, dia merangkumi apa? So contoh-contoh rangkumi peralatan, kos, peluru, nak gaji anggota pasukan Pakistan yang tugas itu, masuk semualah. Semua ditanggung oleh Arab Saudi. Semua Saudi ni biasalah dia tak ada kurang pitih lah. Cuma nak perlu ada orang yang bagi pihak dia nak berperang, yang nak bagi perlindungan kat dia. Duit pitih 12 bilion USD ni semuanya mari daripada Saudi. Dan balasan ni cuma lepas konflik habis ni, semua alat ni setuju bawa balik ke Pakistan. Dan sekali lagi kita tengok apakah 12 bilion ni dia standby. Yang dia nak beli ni antaranya ialah jet China J35 terbaru. Dia nak dekat 40 buah. Lepas tu perlu pandu PL-15, PL-17, sistem pertahanan udara HQ-9, dan radar juga masuk, dan AEW pesawat, ada juga drone. Inilah kepakaran daripada China yang memang tak dapat dinafikan lah, drone. Dan kita tengok cerita sejarah China dengan Saudi pun dah lama dah. China pernah jual sejak tahun 1980-an lagi, pernah jual pada Saudi senjata. Masa tu konflik China dengan Iran, masa tu konflik antara Arab dengan Iran. Pada masa tu Iran mengacam nak serang Saudi dengan peluru pandu, dan putera dia Saudi maka pergi China dan dah beli sebanyak 35 biji peluru pandu Dongfeng dengan nilai 3.5 bilion. Masa zaman 3.5 bilion bukan zaman lalu ni, iaitu zaman 80-an, iaitu tahun 1987. Memang besar gila. Kita tengok sampai masa tu China pun result tu tak sampai 3 bilion, dekat 2.9 bilion je, dengan sales order mencecah 3.5 bilion. Memang besar sungguh untuk China. Dan dengan itu China nampak setujulah. Cumanya dia dengan satu syarat je. Dia setuju, cuma tak boleh, syarat tu memang tak boleh pakai senjata nuklear. Itulah antara syarat yang ditujukan. Dan kita tengok buat pertama kali Arab Saudi akan ada dua sistem, iaitu sistem mereka dengan sistem China. Jadi molek benar lah dua-dua sistem ni, harap-harap tak bercampur lah. Jadi negara teluk lain cuma perhati molek je lah apakah yang akan berlaku lepas ni. China je lah, dia beri syaratnya tak boleh pakai senjata nuklear, itu je. Cuma lepas apa pun yang pakai tu, semua penting atau apa, senjata nuklear yang tak boleh diaktifkan. Kalau sebab China kepentingan dia minyak je lah, sebab bila perang nuklear balik Amerika pun balik Saudi pun minyak terjejas, sama juga balik Iran pun terjejas minyak, sebab dua-dua negara ni antara ekspor yang antara top 3 ekspor yang minyak ke China. Selepas tu ada Russia juga. Dan kita nampak akhir sekali kesimpulannya memang Timur Tengah memang banyak berubah. Kita tengok pengaruh China mula-mula start ada pacak di Timur Tengah. Dan tengok juga sebab perjanjian China punya yuan, renminbi pun makin diperkuatkan. Dengan setuju dia punya syaratnya kena pakai yuan. Dan kita tengoklah de-dollarization kali ini mungkin akan terjejas. Amerika dolar, petrodolar selama ini bakal menjadi jejas. Dengan itu, sekian. Harapnya berita ni akan menjadi berita utama pada Isnin depan ni. Dan dengan itu, jumpa lagi. Stay tune. Bye.